pertama sekali nak menjadikan amalan kamu dapat menyelamatkan kamu ataupun menyebabkan kamu masuk ke dalam syurga, kamu kena sembah Allah dan kamu tak buat syirik. Kalau kamu sembah Allah dalam masa yang sama kamu syirik kepada Allah, maka amalan kamu sia-sia. Okey. Wa tuqimus salah, dirikan salat. Wa tu'tiz zakah, kamu bayar zakat. Wa tasuma Ramadan, kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, dan kamu buat haji. Kamu buat haji di Mekah. Ini semua kita panggil sebagai rukun Islam yang saya telah huraikan sebelum ni, dengan panjang saya hurai, yang mana amalan ini amalan zahir yang kita boleh kata melibatkan semua mukallaf. Nak jadi Muslim yang baik, paling tidak kena buat benda-benda ni. Baik. Kemudian Nabi tanya kat dia lagi. Nabi kata, ala adulluka ala abwabil khair, inginkah aku tunjukkan kepada kamu lagi pintu-pintu kebaikan? Maksudnya nak dapatkan syurga ni, kalau kita hanya berpada kepada amal yang wajib, bimbang juga kalau amal wajib itu tak sempurna mana. Maka Nabi tanya satu lagi, Nabi kata, nakkah aku tunjukkan kepada kamu kepada pintu-pintu kebaikan? Maka dia kata, Nabi kata kat dia, as-sawmu junnah, puasa itu perisai. Dalam riwayat Ahmad disebut as-sawm atau as-siyamu junnah wa hisnun hasinun minan nar. Puasa itu adalah perisai dan kubu yang kukuh daripada neraka. Maksudnya kalau nak jauh daripada neraka, jadikan puasa itu puasa yang hisin, puasa yang bersifat kubu, puasa yang bersifat perisai. Macam mana puasa yang bersifat perisai? Sebahagian ulama ataupun sebahagian ulama salaf seperti Ibnul Munkadir, dia menyebut, dia kata orang yang berpuasa ini apabila dia mengumpat kharaq, maka dia punya perisai itu koyak. Maksudnya puasa itu betul-betul perisai. Dan Nabi pun sebut tadi puasa Ramadan, tapi jangan koyakkan puasa itu dengan amal jahat. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut, idza kana yaumu siyami ahadikum fala yarfas wala yaskhab. Dalam riwayat yang disebut fala yarfas wala yajhal, apabila hari salah seorang daripada kamu berpuasa, jangan kamu berkata dengan kata yang kotor, jangan menjerit, jangan berkata-kata dengan perkataan yang jahil, jangan berbantah-bantah, menjerit-jerit, jangan. Kerana itu merosakkan puasa. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un sha'im. Kalau ada orang pergi maki hamun dia ataupun ajak dia bergaduh, katakan aku sedang berpuasa. Jadikan puasa itu perisai. Itu kata Nabi, nak bagi selamat. Kemudian kata Nabi lagi, wasadaqatu tudfi'ul khatiyah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah, banyakkan bersedekah. Zakat bayar juga, sedekah bagi juga. Kerana sedekah itu, kata Nabi, memadamkan dosa-dosa kecil seperti mana air memadamkan api. Berikan sedekah, sama ada sedekah itu diberi secara tersembunyi ataupun sedekah itu diberikan secara terang-terangan tetapi bersih daripada riak. Kita tentukan, tetapi tidak ada bantahan bahawasanya sedekah yang diberikan secara sembunyi itu lebih baik. Sembunyi-sembunyi tu, sebab ada riwayat menyebut Ali bin Abi Talib pada waktu malam dia bawa roti atas belakang dia, dia pergi cari orang miskin tengah-tengah malam dan berikan sedekah supaya orang tak nampak. Itu lebih baiklah sebenarnya. Baik.